Ada panggil satu projek tu lah. Okay, projek ni okay. dia okay. which is dia perlukan aku punya khidmat. Sebab dia kata ni tak payah training, hantar je lah Mamat ni boleh buat. Sebab dah boleh buat kan. Paling besar job ni aku dapat ni dalam dia bayar aku kerja dengan dia dalam 4 hari. Tapi free time, tak kisah aku apa, dia bayar aku quite hefty jugalah. Paling besar job dapat 1,000 satu hari. Tak, satu job. The whole the whole job lah. Maksudnya sampai job. Siap kerja tu 4 langsam. Ya, 4 langsam. 4 hari je buat kerja dengan dia. 4 hari 1,000. 4 hari je 1,000. First episode member aku kerja kat Australia. 3 hari 1,000 AUD. Tapi kita tak boleh nak kira konversi. Currency. Kalau convert currency kalah of course lah, Malaysia akan kalah lah kan. Tapi dia dekat sana boleh buat 1,000 dalam 3 hari. Kau 4 hari boleh buat 1,000. Maksudnya kat Malaysia ni still ada peluang lah nak buat benda tu. Maksudnya masih ada peluang untuk gain duit yang banyak lah.